Habislah Petronas lepas ni. Madanon nak hapus monopoli Petronas. Untuk semula Petronas ni menyusun semula kononnya tidak mau dimonopoli. Kepala otak betul Menteri. Pembangkang ada taktik baru guna nama Petronas untuk takut-takutkan rakyat. Terbaru, kononnya saya sedang merancang formula baru untuk menghapuskan monopoli Petronas dalam industri gas. Cerita sebenarnya bosan dan tak adalah drama. Tapi bila didongengkan, ada juga yang terpedaya. Yang popular jap adalah Petronas. Memang benar, Kementerian Ekonomi dalam proses akhir untuk memuktamadkan Pelan Hala Tuju Gas Negara yang akan dilancarkan tahun ini. Bukan untuk memangsakan Petronas, tetapi sebenarnya untuk mengurangkan beban Petronas di masa depan. Sekarang ini, mana-mana syarikat pun sebenarnya boleh saja mengimport gas asli cecair ataupun LNG untuk dijual ke pasaran domestik. Infrastruktur regasification dan juga pipe gas memang dimiliki Petronas. Tetapi sebab kita ada kerangka akses kepada pemain industri melalui akses pihak ketiga, mana-mana syarikat boleh mengimport LNG dan dijual ke pasaran. Masalahnya, syarikat lain tidak berminat. Hampir keseluruhan import LNG ke pasaran domestik dibuat oleh Petronas. Perkara ini menimbulkan beban kepada Petronas kerana kebergantungan negara kepada Petronas semata-mata. Sekiranya harga yang diimport Petronas itu lebih tinggi dari harga yang dijual kepada pasaran, Petronas terpaksa menanggung kerugian. Pelan Hala Tuju Gas Negara sebenarnya bertujuan untuk merancakkan rantaian nilai gas domestik, memandangkan kita terpaksa import lebih banyak LNG selepas ini kerana pengeluaran gas bagi kegunaan pasaran semenanjung semakin berkurangan. Apabila lebih banyak syarikat menceburi perdagangan gas dan mengimport LNG untuk dibekalkan, kedudukan Petronas dan negara adalah lebih baik dari beberapa sudut. Pertama, Petronas dapat menjana pendapatan tambahan kerana syarikat yang import itu perlu membayar yuran akses untuk menggunakan infrastruktur gas Petronas. Kedua, risiko Petronas berdepan kerugian kerana memikul beban sebagai satu-satunya pengimport LNG juga akan berkurangan. Ketiga, bekalan gas lebih terjamin kerana industri gas yang lebih banyak pemain industri. Keempat, kita boleh menarik pelaburan baru ke dalam industri gas hiliran di dalam negara ini. Saya berada di dalam keluarga Petronas sejak dari berumur 18 tahun, iaitu sebagai penerima beasiswa Petronas hinggalah umur 32 tahun. Tak masuk akal orang macam saya nak memangsakan Petronas. Kalau ia pun nak spin, janganlah lebih-lebih.